Halo Malaysia, halo Malaysia, hidup Malaysia. Malaysia ya, pada masa depan kita mungkin akan menjajah Indonesia disebabkan bangsa Indonesia suka bergaduh dan merosakkan negara lain. Kita Malaysia kena mengambil sikap untuk menjajah Indonesia. Pada tahun 1960-an kita telah menjajah Indonesia. Walaupun Indonesia mempunyai tentera udara dipinjamkan daripada Rusia, Indonesia sitting duck. Indonesia kalah bukan sebab mereka tak ada kualiti, tapi mereka hanya ada kuantiti, tidak ada kualiti. Kualiti mereka tertinggal. Pada tahun 1960-an, Indonesia pinjam terlampau banyak wang sehingga kan mereka terpaksa berperang untuk mencuri. Kerana pada masa itu Indonesia punya ekonomi tak nak naik, asyik defisit. Jadi pada masa itu Sukarno mengalihkan perhatian dan menyerang Malaysia. Pada masa itu, tentera udara Indonesia telah mencerobos Sabah, Sarawak dan juga Australia untuk menunjukkan bahawa mereka mampu berperang. Malah Australia telah telefon Malaysia beberapa kali. Dan akhirnya apa yang berlaku? Maka konflik itu telah menyebabkan Indonesia kalah. Jom kita lihat kekuatan tentera Indonesia. Beginilah tentera Indonesia. Tidak ada disiplin seperti monyet. Okey guys, kalau nak tahu, Indonesia punya askar kebanyakannya daripada Pulau Endon. Pulau Endon tu adalah Pulau Jawa. Jika kita lihat konflik di Papua, Indonesia punya tentera udara tidak dapat digunakan kerana ia mencabuli piagam PBB. Jadi, orang Papua telah berjaya lah menguasai hutan. Jadi, Indonesia juga tidak mampu perang hutan. Indonesia sangat lemah. Merdeka pun hadiah. Jika kita lihat, meja bundar telah menunjukkan pada dunia bahawa Indonesia merdeka hadiah. Okey guys, apa yang akan jadi kepada Malaysia jika Indonesia menggunakan tentera laut? Jika anda lihat, kekuatan tentera laut Indonesia tidaklah kuat. Indonesia masih menggunakan kapal desain lama. Jika kita lihat, pembelian Indonesia jenis Seconeri daripada Itali adalah sebuah kapal yang besar. Kapal ini juga dijangka amat mudah untuk ditenggelamkan oleh TUDM ataupun TLM. Dengan menggunakan senjata-senjata yang lebih canggih, pada masa depan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang berhutang. Jika kita lihat pada masa depan, serangan peluru pandu adalah kegunaan dan kelebihan Malaysia. Malaysia akan menyerang tentera laut Indonesia dengan menggunakan peluru pandu. Indonesia walaupun mempunyai sokongan China, tetapi China juga mengambil sikap berhati-hati kerana Selat Melaka milik Malaysia. Jika berlaku perang, China juga akan menyebabkan Indonesia dan China disekat oleh Malaysia. Jika kita lihat, keketaan Indonesia bukanlah kuat sangat. Walaupun mereka mempunyai kapal yang banyak, tetapi kapal mereka tiada kualiti kerana Barat tidak mahu memindahkan teknologi kepada Indonesia. Walaupun Indonesia membina kapal yang banyak, tapi teknologi mereka masih ke belakang. Berbanding dengan kapal Malaysia tahun 70-an, 80-an, kita mendahului mereka hampir 100 hingga 200 tahun. Walaupun begitu, Indonesia terpaksa membina kapal kerana mereka tidak mampu untuk menjaga laut mereka yang besar. Itu menjadi kelemahan kepada mereka. Jika kita lihat pada masa depan, Malaysia tidak akan menggunakan tentera laut untuk berperang dengan Indonesia. Cukup dengan mahata tentera udara. Begitulah nasib Indonesia, bangsa yang lemah pemikirannya, IQ yang rendah. Di laut, tentera laut ataupun kapal selam adalah king. Pada masa depan, Indonesia akan mengalami kekalahan yang teruk. Bukan sahaja di laut, mereka juga akan kehilangan banyak wilayah, kata Rusia. Jadi Rusia pun mengambil sikap berkecuali. Negara-negara lain telah melihat Indonesia sebagai negara penipu. Indonesia membeli senjata dan tidak bayar. Indonesia juga mencuri teknologi kapal perang Korea iaitu KF-20. Ini menyebabkan Korea sangat marah. Kami tidak mahu lagi percaya kepada Endon. Endon adalah bangsa pencuri. Habis kami punya teknologi, Endon curi. Begitulah Endon. Dengan Korea dicuri, Malaysia pun dicuri. Banyak wilayah yang dia nak curi. Okey guys, kalau anda lihat, Indonesia hanya ada regimen F-16. Itu pun tahun 90-an teknologinya. Bukannya canggih sangat. Jika berperang, apa akan jadi kepada Indonesia? Indonesia akan kalah dalam tempoh berapa jam selepas mereka melancarkan serangan. Sebab itulah Malaysia tergelak saja mereka nak perang dengan kita. Sebab kita tahu mereka ni suka cakap besar. Bukan saja besar, dengan IQ yang lemah, mereka adalah antara yang paling bodoh di Asia. Okey guys, ini adalah serangan malam ya oleh TUDM. Indonesia masih tidak mempunyai key ataupun cara untuk perang dalam keadaan malam. Jika kita lihat, jika perang di antara Malaysia dan Indonesia, Selat Melaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan akan Malaysia pegang.
Sebab apa Indonesia tidak mampu untuk perang? Kerana Indonesia tidak mampu membeli peluru pandu yang mahal seperti Malaysia. Jika kita lihat serangan-serangan pada masa depan ialah dengan menggunakan tentera udara saja. Walaupun mempunyai navy sehingga 1000 kapal pun Indonesia tidak mampu untuk berperang dengan Malaysia kerana Indonesia tidak mempunyai kewangan dan dana. Selain itu, Malaysia juga dilindungi oleh kuasa besar dan apapun akhirnya Malaysia menang.